Masalah disiplin pemain dalam kem Persatuan Badminton Malaysia BAM yang disifatkan agak serius tidak mampu diselesaikan dalam tempoh singkat. Sebaliknya memerlukan masa serta kerjasama semua pihak untuk diperbaiki secara menyeluruh. Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei berkata, isu berkenaan bukan hanya membabitkan satu perkara, malah terdapat pelbagai aspek yang perlu ditangani secara berperingkat. Menurutnya, usaha memperkemaskan disiplin pemain ketika ini menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam soal pematuhan arahan untuk berada di asrama. Bagaimanapun katanya, masih terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian serius, termasuk isu pemain keluar pada waktu malam ketika menyertai kejohanan di luar negara. Pemenang 3 pingat perak Sukan Olimpik itu berkata, aspek disiplin perlu diberi perhatian serius kerana ia mempunyai kaitan rapat dengan prestasi pemain di gelanggang. Beliau percaya pemain yang membiasakan diri dengan disiplin tinggi mampu meningkatkan prestasi secara berperingkat, sekaligus membantu mereka mencapai keputusan lebih baik. Sementara itu, Chong Wei berkata, pengurusan baharu BAM turut memberikan sokongan terhadap usaha memperbaiki tahap disiplin pemain, termasuk kemungkinan mengenakan tindakan lebih tegas terhadap mereka yang melanggar peraturan.